Okay, dia suruh pakai headset guys. Wait, ya. Mana headset aku tadi? Oh, ini dia sebelah aku. Okay. Kita buat video baru guys. Nama video ni adalah main 5 game terseram ikut part. Ini part pertama. Ini adalah video pertama, part pertama. Kita ada pernah main 5 game yang aku suka main itu ya, anda yang tengok. Video ni no edit, betul-betul tak ada edit. Jadi benda seram semua tu memang dah ada sendiri. Aku berdoa ya jangan ada suara yang copyright. Kredit. Okey, ini untuk owner dia. Game dia ni aku tengok seram je. Okey. Mind Death, right. Okay, back. Itu kredit. Ni play, exit. Oh, kita boleh gerak. Okay. Sebelum tu aku skip dulu sebab aku nak pakai headset nanti ya. Okay, sekejap guys. Okay dah. Aku dah main marah kuat guys supaya boleh dengar. Mari kita play. Basically exclusive. Yourself Game Pass. Aku orang ganti player. Tak boleh ganti player ke? Aku nak ni sekejap. Aku skip dulu ke? Aku nak betulkan balik. Okay guys, aku dah masuk balik sebab tadi aku nak pakai karakter Taka Blocks. Dah skip. Yup, kita main ni dia suruh pakai ni. Okay. Oops, sikit play. Yourself. Yourself Game Pass. Aku nak kenapa? Aku tak kena pakai boy juga. Ya, pakai boy lah. Ni kita boleh main solo atau one trio. Okay. Kita nak ajak siapa guys? Tengok siapa yang online kat sini. Itu semua ni kawan adik Arif Syah. Ni adik Arif Syah ni. Ni adik Amaris K. Mana Amaris ni? Tu adik dia. Ni kawan-kawan yang main kriminaliti. Tak lah. Kita ajak seorang je, orang random. Siapa nak main dengan aku, jom main dengan aku. Tak, ini game dia macam mana ni? Bagi aku tutorial lah. Dia langsung tak nak bagi tutorial kat native event. Tutorial lah. Ni apa ni? Starter pack. Game apa tu? Janganlah risk salib. Ngebuat. Tak, ini jangan ada yang berasaskan agama Kristen. Yo, dia tahu ni. Oh hell no. Cuba try je lah solo. Ya, aku tak tahu ini game apa, tapi game seram. Tujuan kita hanyalah menamatkan game ni. Kalau tak menamatkan, kita maksudnya game pertama ni memang betul-betul susah atau seram. Sebab ni aku tak pernah main. Aku pun tengok ni pun dari Roblox Tamil tu sini dia keluar ni, aku main je lah. Ni aku jumpa sebab tengok macam sana aku try main. Okay. This game contact flashlight and jump scare. Okay, obviously yang korang tak boleh nak flash lah tu. Kalau korang yang takut jump scare, boleh keluar dari tengok channel aku ni. Sebab memang seram guys. Jadi aku pun tak tahu lah, aku takut juga Part pertama main game horror ikut part. Okay, ni game pertama, part pertama. Part kedua, part ketiga maybe lambat lagi. Ni memang ni kenapa? Okay. Look who finally waking up. Kota Isak. Hi. I'm happy to see you
Skip lah. Skip. Aku ada tulis progressing jadi PRO. Kita kat mana ni? Chapter 1. Aku tulis apa? I should try to get off the here. Oh, I should try to get off of here. Kita macam main granny kat sini. Apa ni? Hit the PX is hold me to break the waken wheel. Kita kena keluar dari sini, guys. Okay, tugas kita hanyalah keluar dari sini. Kejut aku. Okay. Kat sini apa dia ada? Kita boleh interact. Lagi apa? Kita kena cari tahu apa-apa. Ada hantu kat sini atau apa-apa. Ada siapa yang kat sini? Wibu. Tu the circle. Look up my pants. Kita kena gimana ni? Sumpah aku tak tahu aku nak kena buat apa. Oh ini masa ni potong ni cut. Okay. Hello. Nobody here. Ada lift. Okay. Oh ni macam level. Naik level ke? Ni kita kena buat apa? Kita tahulah. Tak boleh jauh kamera. I'm more active the power. Bro. Hell no. Aku takut lah. Terserah kau yang buat. Hello, Assalamualaikum. Clock room. Electric room. Oh ni jam scare on. Need battery. Hello, jangan scare saya please. Apa ni? Ni kan clock room. Nothing. Aduh susah kamera dia guys. Mana ni? Satu dulu. Siapa tolak aku ni? Susah guys. Kamera dia susah guys. Apa ni? Equip the flashlight. Oh ini game pass. Aduh aku dah tak ada robot. Kita boleh beli tadi tu. Apa? Kita boleh beli guys. Anak aku pun nak beli robot lagi tapi woi susahnya nak gerak. Untuk game ni memang susah nak gerak ke apa? Dah buat takut pula tu. Woi. Gila lah game ni buat orang stuck. I can't see anything. Aduh.
kat sini takkan jumpanya guys. Oh, nobody here. Interact. Ni flashlight. Aku perlukan bateri. Apa? Aduh, read. Aduh, translate. Ni translate dia. Okay. Kalau ikutkan cerita ni 011 is tak cakap. An entity of absolute darkness. What? Darkness? Without this sound factor like a void in a human. For inhuman from a apartment instead of a tu tu dia tak ada. Lepas tu man around dah tak cakap. Lepas tu tall but dramatic thought is. Oh man. Oh okay, ni ada cara je. Keep an eye on the entity. Keep an eye on. Kalau kau nampak itu, tengok je entity tu. Never touch his diecast. Bro. Aduh, aku dah takut. Aku dah solo itu tu makhluk dia tu. Tu kau nampak tu. Tu kau nampak tu. Dia boleh tengok ni ke? Keep an eye on the entity in case of cuts. Dah aku dah takut ni. Dia kat depan tu. Okey lah. Aku menyerah. Game ni memang seram. Sekejap lagi aku buat yang part 2 lah. Sebab sekejap je. Wah. Okay, aku cakap game ni memang seram. Aku bagi 9/10 seram dia. Untuk game dia ni, atau kat lokal ni aku ngebak. Jadi tak sukalah. Mungkin owner, you can fix it. Anyway ya. Okay. Dah. Aku try guys. Alamak. Takut aku lah. See you next time.